Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Pertama kali saya nak mengucapkan terima kasih. Terima kasih dengan kesudian pihak Hotel Berkins menerima kedatangan kami untuk membuat temu ramah berkenaan dengan kepuasan ataupun satisfaction for your using kita punya produk iaitu EV van super van kita yang telah digunakan. Okey, mungkin Tuan boleh memperkenalkan diri sikit. Okey, pertama sekali semua kata Assalamualaikum. Terima kasih kepada Puan datang ke Berkin untuk berjumpa dengan saya. Nama saya Khairi Azhar bin Kamaluddin. Saya adalah Concierge Manager untuk Berkin sebenarnya, dan bahagian transportation dan information adalah tugasan saya. Kepuasan saya terhadap harga EV ini adalah manfaat yang teramat baik dan untuk penggunaan untuk alam sekitar kita, daripada asap dan semua. Dia kegunaannya adalah untuk full elektrik. Jadi untuk saya sekarang ni adalah kepuasan bagi saya dan pelanggan saya teramat puas. Bila bercakap tentang kepuasan, adakah kepuasan itu satu meeting point untuk ke arah sustainability kita ke arah ESG, kempen hijau. Kedua, dari segi kos, penggunaan fuel, penggunaan penyelenggaraan maintenance service. Ketiga, dari segi kondisi kualiti brand itu sendiri. Jadi Encik Khairi kupaskan sedikit. Untuk yang pertama adalah sustainability, adalah untuk alam sekitar kita, mengurangkan penggunaan asap, suasana udara yang bersih. Dan kepuasan itu adalah letak kepada di tangan pelanggan sendiri. Okey, dia akan merasa macam mana dia naik satu kenderaan yang tidak punya enjin tapi berjalan, dia berjalan raya. Kemudian lagi satu daripada segi kos adalah memandangkan dengan keadaan global yang terdahulu dan sekarang. Dia adalah daripada seginya ada perkhidmatan lah. Dan tidak mengeluarkan kos yang banyak. Untuk macam kalau kita pakai kereta yang menggunakan petrol ke diesel ke, kita akan mengeluarkan kos untuk keluar minyak hitam, tambahan dengan keadaan petrol, sekarang Okey, jadi untuk kenderaan elektrik ini adalah berpatutan sangat-sangatlah untuk digunakan di Malaysia. Mungkin akan ada lagi penambahan baik daripada segi kuasa elektrik dan stesen yang lebih banyak lah. Perlibatan dari segi kos betul. Okey, dan juga saya rasa dari segi maintenance pun dia tak seperti kenderaan yang diesel atau petrol. Kita dah boleh kontrol daripada segi keuangan kita, daripada kita nak tukar minyak hitam setiap bulan, lepas tu nak menambah minyak setiap hari. Jadi di situ dah selamat lah dari segi keuangan. Daripada seginya adalah untuk penggunaan elektrik, cuma kena maintain keadaan electricity sahaja. Sejajar dengan standards of Berkin Hotel as international hotel. Jadi penggunaan kenderaan EV ini memang satu sangat signifikan lah kepada requirement sekarang apabila kita sekarang menuju kepada kempen hijau. Jadi selama berapa tahun menggunakan kita punya super van? EV ni dah cukup setahun 2 bulan. Saya terima EV ni daripada bulan 2 dan sekarang ni dah masuk setahun 2 bulan lah. So bagi diri saya dan pelanggan saya yang menetap di hotel pun berpuas hati pasal dia kenderaan yang tak berenjin dan tak berbunyi bising dan senyap sunyi, ibarat kita naik sebiji kapal terbang. Jadi kita tak dengar apa-apa. Terasa lagi begitu dia punya keluasan dia teramat bagus dan penjimatkan dia adalah so tak ada mengeluarkan kos yang banyak setiap bulan atau setiap hari nak isi minyak atau apa, tak perlu sangat, cuma kita maintain bateri. Jadi apakah perancangan pada masa kehadapan selaras dengan penggunaan EV? Adakah masih lagi membuat pilihan iaitu penggunaan EV? Sebab untuk penambahan dan kebaikan, kami still akan menggunakan EV pasal kami dah mendapat satu feedback yang baik daripada customer dan pelanggan kami yang tinggal di hotel. Mungkin dalam masa yang akan datang, lebih kurang dalam 4 ke 5 tahun ini, kami akan menukar harga kepada minibus yang lebih besar. Alhamdulillah. Yang menggunakan lebih kurang 30 seater. Alhamdulillah. Pasal ini customer akan datang hotel setiap hari dan dia akan menggunakan kita punya shuttle untuk transport ke luar. Jadi jadual penambahan untuk satu benda yang untuk bergerak menggunakan EV ni, kita akan menggunakan yang lebih besar. Betul. So kita akan pakai EV yang minibus
faster Ya. ataupun yang lebih besar sikit Betul, lagi betul. untuk penggunaan customer kita. Ini adalah satu perancangan yang sangat baik. Yelah, selaras dengan apa yang kerajaan sarankan juga ya. Saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih Ya. kepada Cik Khairil dan pihak pengurusan Sama-sama. kerana telah memilih EV Higer brand ya, Higer brand. Jadi sebelum saya menamatkan kita punya temu bual kali ini, jadi apa yang Cik Khairil nak beritahu kepada di luar sana berkenaan dengan Higer brand EV? Gunakan Higer, pasal Higer adalah yang terbaik. Ada kapasiti yang luas dan seperti perjalanan menggunakan kapal terbang di udara. Dan satu lagi, Higer adalah yang sangat-sangat baik kalau untuk buat mini caravan. Terima kasih banyak bagi pihak kami ya, Go Auto Motors and the subsidiary, pihak pengurusan kerana Cik Khairil sudi memberikan testimoni yang sangat-sangat menakjubkan. Ya. Dan saya pun berterima kasih juga kepada pihak Puan dan Ya. pihak sekalian kerana datang untuk menengok Higer ni sendiri. Ya, ya. Dan kepuasan dan penjelasan daripada Ya. saya sendiri. Terima kasih Cik Khairil. Higer is the best for world environment.